Okey, Assalamualaikum. Pelajar tingkatan 4. Buka muka surat 79. Saya nak terangkan soalan nombor 2 ni. Okey. Diberi persamaan kuadratik. Tengok panjang persamaan kuadratik dia. Okey. Jadi dekat sini dah sama dengan kosong. Jadi awak yang kena decide mana A, mana B, mana C. A mesti dekat X kuasa 2. Betul. B dekat X sahaja. C selebihnya. Tu kena faham konsep dia. Ini kalau tak kenal lagi susahlah. MacMod ada belajar. Okey. Satu punca. Dia suruh cari nilai R tau. Cari nilai R ni. Cari nilai R. Dengan keadaan satu punca adalah negatif punca yang satu lagi. Punca kan ada dua kan? Betul tak? Punca ada dua. Kenapa ada dua? Okey, pandai. Sebab kita tekan kalkulator, kita dapat dua nilai X, pandai. Okey, jadi punca kita ada dua. Jadi bila dia kata satu punca adalah negatif punca satu lagi, bermakna awak anggaplah satu tu alfa, satu lagi negatif punca satu lagi. Negatif alfa, macam itulah. Contoh kalau satu tu awak dapat dua, satu lagi negatif dua. Awak tekan kalkulator, satu dapat tiga, satu lagi negatif tiga. So kita gantikan nombor-nombor ini dengan alfa beta. Tak suka alfa, letak beta. Jangan pula tiba-tiba satu alfa, satu negatif beta, tak boleh. Okey, sebab dia benda yang huruf nombor yang sama. Macam tadi kan. 2 negatif 2. 3 negatif 3. Jadi alfa negatif alfa macam tu. Faham? Okey dah. Jadi bila alfa dengan negatif alfa ni, bila ada je benda-benda macam ni, ingat satu benda, bila ada persamaan, ada punca, saya suruh ingat apa? Pandai. HTP. Rumus apa? Mesti ada rumus. Ya. Bila ada persamaan, ada punca. Jadi mesti ingat rumus. Letak siap-siap. HDP pula. Tapi kalau tak ada punca, tak ada punca pula. Kalau tak ada persamaan, hanya ada punca je macam ni. Maknanya dia suruh kita buat persamaan. Maknanya itu dah jadi rumus lain pula. Faham? Kena faham konsep dia. Okey. Jadi ni hasil tambah punca. Punca. Hasil tambah punca. Mana punca-punca kita? Yes. Jadi alfa tambah negatif alfa sama dengan negatif B. B mana? Dalam persamaan. Pandai. Kurung A berapa? Betul. Alfa tambah negatif alfa? Tolak. Jadi alfa tolak alfa? Kosong alfa. Tengok perangai. Gerak betul. Kalau dah kosong tu kosong lah, dah tak ada alfa lagi lah. Saya ada apple, lepas tu saya buang. Ada lagi ke kat tangan saya apple? Dah tak ada kan? Kosong je. Faham? Ini akan jadi kembang negatif R tambah 1 per R. Lepas tu, yes, R gerak. R darab kosong. Kosong. Pandai. Boleh cari R? R sama dengan 1. Okey. Kalau HDP pula, alfa, dah dapat R kan? Dah dapat R, tak payahlah buat HDP lagi. Dah settle dah kita punya misi kita. Tak payahlah susah-susah lagi. Tapi kalau nak buat, suka hati. Darab negatif alfa C, 2R tambah 3. A dia R. Lepas tu, ni jadi alfa negatif alfa kuasa 2. Tadi, soalan suruh cari R. Ni macam mana nak cari ni? Alfa lah, R lah sudah. Tak jumpa penyelesaian. Faham tak? Sebab kita tak ada nilai alfa. Kita ada R je. Nanti kan kita dapat alfa pula. Okey? Tak boleh. Jadi, salah satulah. Bila dapat R tu dah lah. Macam tu. Okey? So, sama dengan B tu. Okey, saya padam yang ni sebabnya saya nak terangkan. Kalau kat bawah kan tak nampak soalan. Okey. Untuk yang B tu, baca lagi. Satu punca adalah salingan. Okey, ni ayat baru. Salingan. Apa maksud salingan? Jadi, kalau satu punca tu alfa, kita pakai beta lah pula beta. Satu lagi salingan ni maknanya 1 per. Kalau 2 tu, contoh ayat nombor 3, salingan dia adalah 1 per 3. Dia pecahan. Okey? Itu maksud salingan. So, buat nota lah kat situ. Jadi macam tadi lah. Macam tadi. Nak buat apa? Mana yang sesuai? HTP dulu, buat je negatif B per A. Buat dua-dua, HDP C per A. Ni bukan 4 hujung boleh tahu mana satu kan? Jadi kena test satu-satu. HTP, punca, hasil tambah punca. Beta tambah 1 per beta. B tadi negatif. So R tu lah. Negatif tu adalah rumus Okay, jadi B tambah 1 per B, benda akan tak selesai tau.
Dia akan bertambah lagi ni. Hanya tak tahu pula macam nak B tambah 1 per B ni. Ni kan per 1. So darablah beta, darab beta. Faham? Jadi beta kuasa 2 tambah 1 per beta sama dengan negatif R tambah 1 per R. Sini nampak tak? Tak boleh selesai. Beta, beta, R, R. Tak boleh selesai. Okay. Pergi balik pada HDP pula. HDP. Hasil darab punca. Okay. Beta darab 1 per beta. C. R tolak 1 per R. Jadi, nampak? Boleh potong. Faham? Lepas tu geraklah macam biasa. R. Okay. Salah. C. Oish. Tengok saya dah salah. C berapa? 2R tambah 3. Mesti ada yang cakap, cikgu, C. Salah kan? Okay, kejap. Okay, lepas tu R darab 1R. Boleh cari R tak? Siapa kata tak boleh tu memang boleh kan? Cari R sama dengan berapa. Terus habiskan. Okay? Macam itulah. Tak susah. Okay, dan seterusnya, satu punca adalah 2 kali punca. Okay, cuba. Pakai alfa ke pakai beta? Jangan nak ngada pakai gamma pula. Alah. Alfa Okay, alfa. Satu alfa, satu lagi. 2 kali. 2 alfa. Pandai. Lepas tu buatlah macam yang saya buat ni. Okay? So, itu je. Itulah soalan nombor 2 saya nak terangkan. Okay.